buang kalau ada perasaan dengki dan hasad, buang. Tiap-tiap hari buang. Antara cara untuk buang dengki dan hasad ini ialah kena bagi tahu kat nafsu kita bahawasanya kelebihan yang ada ke orang lain itu adalah atas urusan dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang tetap. Bukan sebab dia cerdik, dia berniaga, dia kaya. Bukan sebab dia cikgu, mak isteri dia cikgu, anak-anak dia cerdik. Bukan. Tetapi disebabkan Allah yang bagi. Bila kita selalu bagi tahu nafsu dan diri kita, maka kita takkan dengki dan dendam dengan orang lain. Kena buang. Sebab bila hasad ni dia jadi selapis, dia akan jadi 2 lapis, dia jadi 80 lapis. Dia tak tengok dah yang tu adik-beradik dia ataupun siapa pun yang dia kenal. Sekalipun yang tu guru dia, bila dia dah hasad dan dendam, dia akan buat apa saja yang dia boleh buat. Bahaya. Hasad dan dendam ini memadamkan kebenaran. Dan penyakit itulah yang pertama sekali membuatkan iblis daripada ketua ahli syurga menjadi ketua ahli neraka.